Benda-benda hidup berhubungan, terutamanya dari segi mendapatkan makanan dan tenaga. Ianya bermula dari tumbuhan hijau hinggalah kepada haiwan besar yang memakan haiwan lain. Tumbuhan hijau boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan menggunakan karbon dioksida, air dan tenaga cahaya dari matahari. Haiwan pula bergantung kepada tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Oleh itu, tumbuhan hijau dikenali sebagai pengeluar. Haiwan dikenali sebagai pengguna, iaitu organisma yang bergantung kepada pengeluar sebagai sumber makanan secara langsung atau tidak langsung. Haiwan yang memakan tumbuhan hijau dikenali sebagai pengguna prima. Contohnya, belalang, lembu dan kambing yang memakan rumput. Pengguna prima ini juga dikenali sebagai herbivor. Mereka juga pengguna, tetapi oleh kerana mereka adalah karnivor yang memakan haiwan herbivor, maka mereka dikenali sebagai pengguna sekunder. Contohnya, katak yang makan belalang kecil, ayam yang makan ulat beluncas dan sebagainya. Haiwan yang memakan pengguna sekunder, contohnya musang yang makan ayam, ular yang makan katak, dikenali sebagai pengguna tertia. Manakala, haiwan yang memakan pengguna tertia pula dikenali sebagai pengguna kuaternari. Jadi, saling bersandaran antara beberapa organisma dari perhubungan makanan ini disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terbina pada semua ekosistem, sama ada ekosistem hutan, padang rumput, kolam, sungai, tasik atau laut. Melalui rantai makanan, organisma hidup mendapat tenaga. Sumber tenaga utama di dunia ialah matahari. Tumbuhan hijau menerima sumber tenaga daripada cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan. Setiap peringkat di dalam rantai makanan disebut aras trofi. Melalui piramid nombor ini, pengurangan bilangan organisma dari tapak ke puncak dapat ditunjukkan. Selain daripada itu, pertambahan saiz atau jisim dari pengguna prima ke pengguna terakhir di puncak piramid dapat dibandingkan. Ia juga dapat menunjukkan kehilangan tenaga apabila tenaga dipindahkan dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Dapat menunjukkan satu keseimbangan dalam rantai makanan. Jadi, bilangan organisma pada setiap peringkat di dalam suatu piramid nombor perlu dikekalkan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan bilangan pada setiap peringkat penting bagi menjamin bekalan makanan dan keperluan-keperluan lain mencukupi.